Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya nak buat brisk walking di sekitar Taman Batu View yang mana bersepadan dengan Pasar Borong Selayang. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Okey, korang, hari ini kita nak bercerita isu yang dalam meraya komplain tapi masih tak selesai-selesai. Pasar Borong Selayang. Baru-baru ni Ketua UMNO bahagian Batu, Datuk Ghulam Mustaqim turun sendiri ke Taman Batu View yang bersempadan dengan pasar ni. Dia buat brisk walk ke Pasar Borong Selayang untuk melihat sendiri masalah yang selalu diadukan rakyat. Masalah utama yang jelas ialah isu parti berniaga. Maksudnya, warga asing yang berniaga tanpa lesen atau permit sah. Ini bukan isu baru. Rakyat dah banyak kali buat aduan, tetapi sehingga kini tindakan proaktif daripada pihak berkenaan masih kurang. Kekotoran juga menjadi masalah besar. Sampah, sisa makanan dan plastik bersepah menjadikan kawasan pasar kelihatan tidak terurus. Walaupun Pasar Borong ini nama dia Selayang, tapi ia masih dalam kawasan Kuala Lumpur. Jadi tanggungjawab pihak berkuasa memang wajib ambil tindakan. Buat aduan rakyat sebelum ini banyak, tapi dia ada langkah proaktif dia ambil menyebabkan isu ini berterusan. Kekotoran yang berleluasa bukan sahaja menjejaskan keselesaan pengunjung, malah boleh memberi kesan kepada kesihatan dan imej ibu kota. Datuk Ghulam Muzaffar menekankan bahawa pihak berkenaan perlu mengambil tindakan yang proaktif, bukan sekadar janji kosong. Rakyat dah muak dengan aduan yang berulang tapi tidak diendahkan. Pasar Borong ini menjadi tumpuan ramai dari peniaga hingga ke pembeli biasa. Jika isu parti berniaga dan kekotoran tidak ditangani, peniaga yang sah dan pelanggan akan terjejas. Selain itu, pengurusan pasar perlu pastikan rondaan lebih kerap dilakukan, lesen peniaga diperiksa dan kebersihan dipertahankan. Sistem laporan rakyat juga boleh ditingkatkan supaya setiap aduan diterima dan diambil tindakan segera. Pihak berkuasa mesti sedar bahawa tindakan konsisten lebih penting daripada sekadar mantau secara sambil lewa. Kesimpulannya, isu Pasar Borong Selayang melibatkan parti berniaga dan kekotoran melampau yang telah lama diadukan oleh rakyat. Datuk Ghulam Muzaffar turun sendiri menunjukkan betapa seriusnya isu ini. Apa yang rakyat harapkan sekarang ialah tindakan proaktif daripada pihak berkenaan. Kekotoran dan peniaga tanpa lesen bukan sahaja masalah estetika, tapi juga keselamatan, kesihatan dan kelangsungan ekonomi kecil. Walaupun ini isu serius, kita boleh tersenyum sikit melihat keadaan yang berlaku. Masalah yang kotor dan aduan yang berulang memang buat orang rasa kelakar sikit bila dibandingkan dengan janji yang tak pernah ditepati. Tapi serius, rakyat dah penat dan tindakan mesti diambil segera. Ini bukan tentang politik semata-mata, tapi tentang tanggungjawab pihak berkuasa menjaga kawasan Kuala Lumpur. Datuk Ghulam Muzaffar memberi contoh bagaimana pemimpin boleh turun padang, lihat keadaan sebenar dan menilai sendiri masalah yang selama ini hanya diadukan melalui laporan rasmi. Aduan rakyat mengenai kekotoran dan peniaga tanpa lesen perlu diberi perhatian serius. Ini adalah peluang untuk pihak berkenaan memperbaiki keadaan, menunjukkan keberkesanan dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pengurusan kawasan. Dalam tempoh yang panjang, Pasar Borong Selayang harus dijaga bukan sahaja dari segi kebersihan tetapi juga penguatkuasaan undang-undang terhadap peniaga sah dan tidak sah. Rakyat mahukan tindakan bukan sekadar pemeriksaan semata-mata. Kekotoran dan parti berniaga yang dibiarkan tanpa tindakan boleh menjejaskan persekitaran pasaran, ekonomi kecil dan imej Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Datuk Ghulam Muzaffar menekankan kepentingan tindakan proaktif. Ini termasuk rondaan berkala, pemeriksaan lesen, pembersihan yang konsisten dan sistem aduan yang berkesan. Jika langkah ini diambil, aduan rakyat dapat diuruskan dengan baik dan masalah berulang dapat diminimumkan. Dengan cara ini, Pasar Borong Selayang boleh kembali teratur, selesa dan lebih selamat untuk peniaga dan pengunjung. Rakyat dah lama menunggu tindakan dan kehadiran Ketua UMNO bahagian Batu memberi tekanan yang positif kepada pihak berkenaan. Ini adalah contoh bahawa pemimpin boleh menilai keadaan sebenar dan menyampaikan mesej bahawa kebersihan dan penguatkuasaan bukan pilihan, tapi tanggungjawab yang wajib dilaksanakan. Akhir kata, Pasar Borong Selayang adalah isu lama yang memerlukan perhatian serius. Kekotoran dan peniaga tanpa lesen perlu ditangani segera. Dan rakyat mengharapkan pihak berkenaan bertindak dengan proaktif. Ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pengunjung dan peniaga sah, tetapi juga meningkatkan imej Kuala Lumpur sebagai ibu negara yang terurus dan bertanggungjawab. Ayam.
Sekarang sampai sini ada lesen. Ada lesen. Hey, Sigmin. How are you? Hey. Little Bangladesh. Okey. Kita tengok aktiviti perniagaan di sini. Ada satu peguam kuasa. No peguam kuasa. Sorry, okey. Assalamualaikum. Jangan tarik dalam-dalam, biar mau tengok saja. Saya nak beritahu belakang ni adalah Taman Batu View. Ada few penduduk, residen duduk kat situ. Diorang ni memang daripada dulu lah masalah dengan peniaga dan juga penjaja asing yang kebanyakannya daripada golongan itulah Bangladesh. Saudara Sigmin tetap duduk Taman Batu View. I think banyak main issue is traffic lah. Now keluar masuk tak boleh. Sekarang kena setengah jam, kena 45 minit pun sampai ini. So the resident of this pendatang asing macam mana? Yeah, the main force of all the problem lah. Main cause Main cause lah. You see them there jalan. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu kita. Dia pun change the name to cari Layang. With the C Layang. C Layang lah. Wow. No longer N, it's now C. Kenapa tu ni? Siapa ni? Betul. Dia sama dengan dia paying battery lah. Ikut sana. It's a top there. Yes, memang dia pay monthly. Do you have a name? Yang bayar-bayar ni? All of this is Bakshisa. Bakshisa. Ada masyarakat ni. Dan setahun kita dah Dulu tengah ambil nama step sudah buat ADN. ya dulu pun lepas tu, tapi masa zaman saya jadi statistik tu kurang lah juga. Ada lah benda yang kita buat, tapi lepas tu dia jadi balik tentang pasal-pasal ada ni ID patutnya tahu saya lah masa especially ni pandang 24/7 kena ada dekat sini. 24/7 saya fikir. Okay, that EBC. Sepatutnya macam penguat kuasa. By right, by 4 ataupun 3 o'clock in the morning, so they have to be stationed here. They have to stop. Tak boleh langsung buka perniagaan untuk yang warga-warga asing. That's supposed to be. So, Kantor Bandar, please watch out lah. Dan juga Menteri Wilayah, silalah datang buat brisk walking macam saya pagi-pagi ni. Tengok dulu masalah dan duduk kat office dengan hawa dingin pun tak selesai masalah. Benda ni bukan isu pasal tentang apa ni rakyat kan, tapi isu daripada segi kecanahan lah. Menteri dengan Datuk Bandar kan, kita ada Datuk Bandar yang hebat, yang pakai ada dapat menteri wilayah yang begitu orang kata apa, berpuasa penuh as a regulator kan. Dia pernah cakap dengan saya, I'm a regulator pula. So saya nak tengok lah macam mana dia nak regulate dan nak selesaikan masalah. So dapat banyak ujian lah kononnya kan, selesaikan masalah-masalah. Tapi saya nak tengok masalah di Pasar Borong Sayang ni. Dan saya di dalam Pasar Borong Sayang tak ada masalah. Rasa sebab terkawal, dia di luar bangunan-bangunan tepi dia. So bila saya datang ni semua dah mula keluar kapur bersihkan soalan kawasan. So insyaAllah, so saya rasa video ni tak perlu saya nak explain. Banyak dan mungkin ramai yang tahu, bukan hanya warga wilayah, tapi saya warga Malaysia tahu apa isu sebenar dan dicubutup di kawasan sekitar Pasar Borong Selayang. Kecuali kalau menteri dengan Datuk Bandar, dia tak tahu yang Pasar Borong Selayang ni dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, itu masalah. Sebab nama dia Selayang, sebab saya ingat ada separuh dulu cakap dengan saya, ada yang beritahu, diorang pun tak kenal Pasar Borong Selayang ni, dia ingat dalam Selangor. Tapi saya nak beritahu pada Datuk Bandar, saya nak beritahu pada YB Menteri, Pasar Borong Selayang, walaupun nama Selayang, tapi dia berada di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul, Mr. Screen? Ya, betul, Ahmad? Okay. So, jenguk-jenguklah selesaikan masalah sini. Saya sebagai kapasiti Ketua Umum Bahagiannya.
tak ada kuasa kan. So you all ada MPP, you all ada segala-galanya, ada penguatkuasa, selesaikan isu rakyat. Kita datang sini buat brisk walking. Berpeluh tak ni? Betul lah. Right, berpeluh. Sihat kita sikit. I brisk walking je this morning. So I do this TikTok lah. So you can bagi. Kalau boleh ni BKL Amin tindakan lah. Sebab isu ni bukan isu baru, isu lama. And then benda ni boleh kata dengan secepat mungkin. Perbincangan demi perbincangan dah buat, tapi hasilnya tidak nampak lagi lah. So pihak berkuasa boleh ambil tindakan dan sepatutnya. Okay, terima kasih semua. Kita tunggulah dalam masa terdekat ni apa tindakan dan juga apa mitigation action yang nak diambil oleh pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan yang diketuai oleh Menteri Wilayah Datuk Seri Zaliha. Okay, terima kasih. Baik, aku rasa Datuk Bandar ni dia buat selamat datang kan ke Little Bangladesh. Kita Myanmar dengan Bangladesh. Kita Myanmar. So kita minta supaya tahu bahawa Malaysia kita kan 2026 kita akan ada tahun Maut Malaysia. So kita buat di Pasar Buruh Selayang ni selamat datang ke Little Myanmar. Sebab kita dah ada Little India, kita dah ada Little China. So kita nakkan ada Little Myanmar. So saya rasa Tiong suka lah ni. Tiong Kingsing akan suka sebab pelancong-pelancong daripada Myanmar dan Bangladesh akan datang sini berduyun-duyun. InsyaAllah. Okay.